Aku nak kerja apa lagi? Tunggu je lah IPL tu. Kalau dapat 55. Kalau dia orang dengar cakap beruk tua tu 65 tahun. Wabi. Wajar tak kau ajar. Aku memang sumpah korang. Kalau 65 tahun memang aku sumpah korang. Kalau aku panjang umur, hari-hari aku sumpah korang. Semua sekali. Yang jadi raja ke, jadi sultan ke, apa ke, semua aku sumpah. Hari-hari aku sumpah. Pasal langsung tak nak jaga rakyat. Dengar cakap orang putih pasal apa? Orang dulu penat merdeka tanah air, rumus senang bagi satu pen dengan kertas lap punggung. Tahu kertas lap punggung? Pen satu. Lepas tu dia tinggal dengan pen atas meja tu, tangkaplah gambar you Washington, kepala otak kau. Dia bagi kau pen, segala hasil bumi bagi kat depa. Okey. Ini politik ni, yang 222 kursi tu, semua aku sumpah tak boleh pakai. Nipu. Wayang-wayang. Konon-konon jaga rakyat lah, jaga apa. Jangan tipu boleh. Sama lah korang. Ada yang ikhlas, macam Pasir Gudang, Lantang. Dia kerjaan madani je, tapi dia lantang. Tak betul cakap tak betul. Bukan kepala hangguk macam yang lain tu. Ada pembangkang pun macam tak ada pelajaran. Bukan tak ada pelajaran apa. Pelajaran ada, tapi tak ada kuasa. Boleh menjerit-jerit macam tu lah. Tapi kalau betul-betul sekarang kan, perjanjian dengan AS tu ni, buat apa buat konten? Ini menteri main TikTok buat konten. Menteri buat TikTok main konten. Pergi je lah, usulkan, batalkan dalam parlimen. Apa yang payah sangat buat konten? Buat macam ada apa-apa. Internet yang boleh data orang kaya. Bodoh. Tabung haji rugi, KWSP rugi, Felda rugi, tabung angkatan tentera rugi. Selagi ada kerajaannya yang boleh jana duit, semua rugi. Semenjak Madani, gila. Itu lagi sokong lagi. Boleh jalan-jalan lagi, pergi Dubai lah apalah, yang jadi agung. Boleh jalan-jalan, makan angin ni apa semua. Bincang apa kat sana? Kat Malaysia tak ada tempat nak bincang lah. Duit siapa pula tu yang bawa ada orang pergi sana tu? Satu sen aku tak halal duit aku. Lillahi ta'ala aku cakap. Korang tunggu lah kat sana. Tunggu lah. Orang lain orang boleh pasal. Aku tak akan aku halal. Duit cukai bini aku, duit cukai anak-anak aku yang dah kerja aku semua, aku tak akan halal dengan korang. Kupang aku tak halal. Yang bangsa lain teroboh tanah bagi geran. Kalau tak bagi geran pun, tempat yang sama tukar tempat lain, lagi cantik, lagi hebat tempat tu tukar. Kat tanah besar tu, tanah besar China, tanah besar India, lagi ada orang Islam, semua kena beli. Sini je koma macam minyak, tatang minyak penuh. Dalam parlimen boleh jerit-jerit, oh Islam tak boleh lah, itulah ni. Bila buat Islam je pancung. Orang baru tanya je, duit tabung haji dah kena gantung. Tu duit orang Islam. Yang jadi speaker siapa? Cina.
Cina pakai songkok. Nyampah aku. India pakai songkok. Tabung haji ni, orang Islam nak pergi haji. Kalau ada orang kafir uruskan, buat apa? Sampai agama orang kafir nak urus. Majlis agama Islam kalau mesyuarat, kena ada wakil kafir duduk dalam tu. Ada orang Islam pergi majlis agama dia orang jadi wakil. Kenapa agama kita ada? Kenapa sultan-sultan tak boleh cakap apa pasal korang nak sibuk? Tak ada kuasa. Semua dah jual roh syaitan. Roh koma dah jual kat syaitan tu. Jangan harap lah korang tempat cantik kat sana. Aku bagi terus cakap tu terang lah. Jangan harap lah korang tempat cantik kat sana. Tobat lah semua. Kalau aku jahat sangat kan, aku jahat, aku tak halalkan duit orang. Orang nak masuk syurga, cari aku lah neraka. Meranduk api tu cari aku. Aku tak kalah. Sultan-sultan ni, dulu orang Melayu berjuang mati-matian nakkan mereka jadi sultan juga. Zaman bapak-bapak, tok-tok mereka dulu. Sekarang lah anak cucu mereka duli tidak lah gitu. Rakyat banyak orang-orang dulu tu mati sia-sia. Orang tunggu lah, ada kifarah lah. Tunggu lah, ada kifarah, tunggu.